Bismillahirrahmanirrahim diucapkan kepada para penonton. Nama saya Yeshina Nayak, anak perempuan Syangkaran dari Sekolah Menengah Kebangsaan Buntung, kod AEA 2060. Sejak kecil lagi, saya bercita-cita untuk menjadi seorang pramugari. Saya berminat dalam kerjaya ini kerana saya akan dapat melawat ke merata tempat. Saya juga berprestasi baik dalam akademik. Saya juga berada dalam pasukan bola jaring sekolah yang akan menyertai dalam pertandingan MSSD pada bulan Julai yang akan datang. Setelah tamat sekolah, saya akan menghadiri latihan bola jaring sehingga pukul 5 petang. Pada pukul 6 petang sehingga 8 malam, saya akan pergi ke kelas tambahan. Setelah balik ke rumah, saya akan berehat sekejap dan memulakan dengan kerja sekolah saya yang telah diberi oleh cikgu. Akhir kata, saya memastikan bahawa saya mencapai tahap sasaran dan cita-cita saya. Sekian, terima kasih.